Zaitun inilah yang dicari oleh mereka yang mempunyai saluran darah tersumbat. Tangan mereka menjadi kebas apabila mereka tidur, menunggang basikal, dan bekerja. Ia adalah otak anda memberitahu anda bahawa saluran darah anda tersumbat. Jangan ambil mudah. Tunggu sehingga anda tidak boleh bangun dari katil atau berjalan. Dan kemudian anda akan menyesal. Buah zaitun yang digunakan ditanam di pergunungan tertinggi di Korea. Mereka dipetik secara manual dan dibasuh. Ia memerlukan 10 kg buah zaitun segar untuk membuat 1 kg buah kering. Ketukangan tradisional pengrajin utama mengekalkan nilai pemakanan dan rasa buah zaitun dengan baik. Digabungkan dengan teknologi canggih moden, molekul boleh menembusi jauh ke dalam saluran darah. Anda akan berterima kasih kepada saya apabila badan anda berasa lebih baik, tangan dan kaki anda lebih fleksibel, dan anda menurunkan berat badan. Ia sangat bagus untuk membersihkan sisa, memulihkan kuasa saluran darah dan meningkatkan peredaran darah. Orang yang kebas tangan dan kaki harus menyimpan lebih banyak. Lebih serius masalah, lebih jelas kesannya. Jangan teragak-agak, klik pautan untuk membelinya. Sebaik sahaja anda memakannya, anda akan melihat betapa banyak perubahan badan anda.